Korang! Aku hampir mati dan tak tahu pun. Lepas tengok video ni sampai habis, korang mesti akan berterima kasih. Korang tahu tak, belakang TV lama ada rahsia kabel USB yang pengeluar tak nak korang tahu. Sebab ramai ingat port USB ni cuma untuk pendrive. Tapi bukan itu je. Tetap dengan aku sampai habis sebab aku nak tunjuk cara upgrade mana-mana TV jadi TV pintar, moden dan terkini. Mula-mula, tengok belakang TV korang dan tengok kalau ada port USB. Kalau ada, bagus. Sekarang, ambil charger handphone, keluarkan kabel USB, sambungkan hujungnya kat belakang TV dan satu lagi kat handphone. Kemudian, buka pelayar dan taip tecon dikas. Klik pilihan pertama di laman web. Pergi ke 3 garis dekat menu, klik kategori hiburan dan klik pilihan ni untuk tukar TV lama jadi smart. Sekarang korang download app tu. Korang akan buka app tu dan klik mula. Pilih jenama TV dan tandakan kotak ni. Pilihan ni untuk download semua app ke TV korang. Korang kena klik benarkan. Dan itu saja. Tunggu je lah. Sekarang TV korang sedang dikemas kini ke sistem baru. Dengan aplikasi baru. Jawab kat komen. Korang nak belanja duit beli TV baru ke? Aku baru je selamatkan poket korang. Kongsi kalau dah sampai sini.